Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sedikit latar belakang tentang Muzium Kota Kuala Kedah dan sedikit sejarahnya. Okay, kota ini didirikan oleh pemerintahan Kedah pada kurun 17 hingga ke 18 Masihi. Okay, kota ini berfungsi sebagai alat kawalan negeri Kedah dan pusat perdagangan yang terpenting di rantau ini. Reka bentuk kota ini dihasilkan oleh Hafiz Sab dan pada tahun 1780 siap ditubuhkan. Okey, Muzium Kota Kuala Kedah ini pernah dijajah oleh 4 penjajah asing. Okey, yang pertama ialah Siam, yang kedua ialah British, yang ketiga ialah Jepun dan seterusnya kembali dijajah oleh penjajah Siam. Dari sudut nilai budaya, Kota Kuala Kedah ini diwartakan sebagai monumen lama dan tapak bersejarah di bawah Akta Benda Purba bilangan 168/1976 pada 31 Ogos 1978. Okey, muzium ini juga didaftarkan sebagai warisan di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 654. Muzium Kota Kuala Kedah berada di bawah kelolaan Jabatan Muzium Malaysia yang merupakan sebahagian daripada Kementerian Perpaduan Negara. Muzium Kota Kuala Kedah diketuai oleh Encik Zaidi bin Harun. Pengurusan muzium ini dipandu oleh garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Muzium Malaysia dan menerima khidmat nasihat, konservasi muzium, pemantauan serta peruntukan tahunan daripada jabatan tersebut. Selain itu, muzium menjalankan pelbagai kerjasama strategi bersama agensi pelancongan, persatuan dan badan kerajaan seperti Jabatan Mufti Negeri Kedah di dalam program Cerapan Gerhana Bulan Penuh 2025. Ketua muzium membentuk kerjasama bersama ketua komuniti dan ketua kampung di sekitar Kuala Kedah. Perkara ini telah menjayakan program komuniti seperti pertandingan memancing santai. Dari segi pengurusan kewangan Muzium Kota Kuala Kedah, muzium ini tidak berorientasikan keuntungan. Pihak muzium tidak mengenakan sebarang bayaran kepada pengunjung. Oleh itu, segala aktiviti dan penambahbaikan muzium seperti konservasi, artifak dan monumen dibiayai oleh peruntukan tahunan daripada Jabatan Muzium Malaysia. Jika pihak muzium mahu melakukan sebarang program, pihak muzium perlu memohon kepada Jabatan Muzium Malaysia. Seterusnya, strategi yang dilakukan oleh Muzium Kota Kuala Kedah. Terdapat beberapa strategi yang telah dilakukan oleh pihak muzium, pihak pengurusan Muzium Kota Kuala Kedah. Antaranya adalah seperti pihak pengurusan Muzium Kota Kuala Kedah telah melakukan konservasi terhadap monumen-monumen dan artifak-artifak yang terdapat di dalam muzium dan di luar muzium. Dengan usaha konservasi ini, pihak muzium dapat memelihara dan memelihara artifak dan monumen-monumen tersebut. Strategi yang kedua yang telah dilakukan oleh pihak muzium terhadap pengurusan Muzium Kota Kuala Kedah ini adalah dengan mempromosikan Muzium Kota Kuala Kedah ini di media sosial. Pihak muzium telah mempromosikan Muzium Kota Kuala Kedah ini menerusi pelbagai jenis aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Menerusi aplikasi-aplikasi ini, pihak muzium dapat memberi maklumat kepada masyarakat dan generasi muda pada masa kini yang justru dapat menarik minat generasi muda untuk datang berkunjung ke Muzium Kota Kuala Kedah ini, dan secara tidak langsung perkara ini dapat menambah ilmu pengetahuan mereka dan dapat memberi kesedaran kepada masyarakat kini kaitan warisan negara. Muzium ini telah menghadapi beberapa cabaran. Yang pertama, muzium ini terdedah kepada bencana alam kerana lokasinya yang berambilan laut. Contohnya, hagisan air laut dan banjir sering merosakkan kawasan tembok serta artifak yang berada di luar bangunan. Kedua, muzium ini menghadapi kekangan kewangan peruntukan tahunan yang terhad menyebabkan banyak projek penambahbaikan bangunan telah terpaksa ditangguhkan untuk menunggu kelulusan kerajaan. Ketiga, cabaran isu hak milik tanah. Tanah muzium ini masih di bawah
hak milik kerajaan negeri. Jadi pihak muzium tidak boleh melaksanakan projek pembangunan tanpa permohonan rasmi. Kesimpulan terhadap keseluruhan kajian kami menunjukkan bahawa usaha memelihara Muzium Kota Kuala Kedah masih memerlukan pengurusan yang lebih sistematik. Pihak muzium berdepan dengan pelbagai cabaran seperti kekangan kewangan, bencana alam, isu tanah dan kurangnya kesedaran masyarakat. Walaupun begitu, tapak warisan ini sebenarnya mempunyai potensi yang besar sebagai aset sejarah, budaya dan pendidikan. Oleh sebab itu, penambahbaikan dari segi fasiliti, promosi dan pengurusan amat diperlukan. Dengan strategi konservasi yang lebih tersusun dan kerjasama komuniti, pengurusan muzium dapat dipertingkatkan. Ini penting supaya warisan Kota Kuala Kedah terus dihargai dan tidak ditelan zaman.